Tu geng. Ya Allah, apa cubaan ni geng. Paku ke skru ni aku tak faham lah geng. Mana ni? Aduh, awak pun jam kepala geng. Okay, so sebenarnya hari ni awak cuti. Awak ada cuci kereta hari ni sebab kereta dah 2 minggu tak cuci. So awak macam tak apa cuci. So nampak pun ni kesah-basah semua. So lepas tu awak kilatkan tayar. Masa awak kilatkan tayar tadi, awak ternampak apa benda, ingat pasir kan. So awak alih-alihkan lah. Alih-alihkan saya cakap, ini bukan pasir kan, lain macam ni kan. Sekali rupanya paku. Aku tak tahu paku ke skru. So itulah, aku pun sebenarnya untuk tayar semi slick ni, ini sebenarnya kali kedua. Bukan tayar ni ini kira kali pertama. Yang kali first kena tu masa tayar yang lama, iaitu Yokohama Adio 9. Dulu pernah kena. So aku pernah buat konten tapi TikTok So itulah dia. So sekarang ni guys, aku nak cerita dengan korang, dan konten pun nak buat sebabkan aku nak share lah. Aku tahu, mungkin ada yang tahu, kalau tayar masuk paku, kita boleh tampal balik. So dia ada beberapa, tak silap ada 3 ke 4 style lah, 4 jenis. First, tampal pakai cacing. Kedua, tampal dalam. Ketiga, tampal cacing dan juga dia tutup bahagian luar tu dengan rata. Dan satu lagi aku lupa apa. Dan kalau paku ataupun lubang tu terlalu besar, adakah boleh tampal? Dengar-dengar setiap tayar tu, okay, contoh kalau tayar belakang belah kiri tu dah kena masuk paku lebih daripada sekali, actually tak sedap. Betul ke? So dalam konten kali ni aku akan share dengan korang. So sekarang aku nak pergi ke YSW Puncak Alam. Aku duduk Kelang tapi datang Puncak Alam. So tak apa, sebabkan benda ni pun aku dah bagi tahu dia orang, dan aku nak buat konten, dan dia orang insyaAllah akan tolong aku untuk explanation lah. So tanpa buang masa, let's go guys. Subscribe tu gratis. Mantap. Minyak buat tinggal 1 bar. Nampak minyak 1 bar, 1, 2, 3 range. Dengan tambah lagi jalan jam. Okay, so geng, kita kesorangan. Sorry lah berselerak sikit kereta. Kain pun tak cepat nak simpan lah. So ni ada Mihon. Ni untuk member awak. So nama dia Hakim. So Hakim ni yang tolong setting kita awak, selalu kamera benda semua, alignment, balancing. So sebenarnya geng, tahun ni 2025. Okay, sebenarnya 2025 ni adalah tahun yang pertama aku, tahun ni adalah first time aku datang ke YSW. Tak silap aku lah, sebab aku rasa 2025 ni aku tak ada datang langsung kedai dia. So aku lupa, aku tak tahu aku ada datang ke tak. Tapi aku rasa ni bukan first time lepas puasa hari tu raya. And then sekarang ni aku tahu mesti korang kata kenapa tak pergi dekat-dekat je. Sebenarnya depan rumah aku pun ada kedai tayar. So cumanya sebab kedai tu kawan ayah aku, so aku rasa macam bila kawan ayah ni macam tak best sikit kalau saya nak buat konten. So aku lebih suka buat dekat tempat yang macam member aku yang mana memang aku selalu pergi. Sebab YouTube ni aku nak share adalah tempat yang selalu aku pergi, yang selalu aku buat. So tu yang aku nak share. So bila aku datang kedai member ayah aku, so dia jadi macam konten aku rasa macam aku tipu aku. So sekarang ni tu yang aku pergi YSW ni sebab kedai memang biasa aku pergi. Ada satu lagi Shah Alam, kedai yang aku beli tayar Hankook Ventus TD ni. So yang mana mungkin tengok intro tadi dah tahu tayar apa. Mungkin ada yang kat sini baru tahu atau yang tak tahu. Okay, sebenarnya yang ni adalah tayar aku pakai, nama dia Hankook Ventus TD. So tayar ni merupakan tayar semi slick. So bila tayar semi slick ni, bila masuk paku tu memang agak sakit gila guys. So rasa macam pedih sikit lah. So bila kena masuk paku tu, nak tampal luar tak cantik, tampal cacing. Dia tu tampal luar ni ada kekurangan dia jugalah. Dia ada bagusnya, ada kurangnya. Bagusnya adalah dia tak perlu nak cabut tayar daripada rim. So macam kalau tampal dalam ni kau kena cabut tayar daripada rim. So sebab nak tampal dalam kan, so nak kemas. So
sekarang ni aku nak tampal luar, tampal dalam, sorry. Tapi dalam masa yang sama pun nak share apa itu tampal luar, apa itu tampal dalam. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. So nanti dekat kali ni aku akan share, and then kita tengok apa kebaikan dia, apa keburukan dia. Sebab tayar ni once kalau dah tampal, dia macam kurang sikit dia punya kelebihan dia. Tapi nak tahu nanti stay tune. Sebab dengar-dengar kalau tampal luar ni yang bahaya sikit lah kan. Dulu masa Thailand mau pun Yokohama 209 pun itu lagi bahaya kan. Korang layan nak video tahu akan share, and then stay tune. Okay gang, so baru sampai di YS Wheel. Terus load nut Okay, so sekarang ni yang kena paku sekarang ni adalah dekat sini. Okay, so sekarang ni tayar ni dia adalah tayar semi slick tau. So bila aku nak tampal cacing, ni atas ni ada dua. Oi, dua. Ini baru kena ni aku rasa ni. Ini tak masuk lah kan. Aduh, dua geng. Okay, sebenarnya geng, benda ni aku nak cerita pun agak berterabur. Sebab konten ni dia aku nak buat saja je. Okay, dan lepas tu nanti aku ceritalah pasal tayar ni maksimum sebenarnya. Kalau satu tayar tu kau nak tampal satu je, lebih daripada satu tu agak bahaya sikit. Ni lagi dah ada dua. So itulah kita tengok macam ni. Orang kata kalau dah masuk paku, orang kata sentimental value tayar tu jatuh. So tu yang tak bagus sikit. Tu aku pening pula. Okay, so benda ni kenapa dia orang buka? Nampak. Okay, sebenarnya benda ni aku jauh sikit lah. Sebenarnya dia boleh tampal luar, tapi aku tak tampal luar sebab kan tayar ni tayar semi slick. So bila tampal luar, dia jadi buruk. Dia jadi agak pelik. So itulah aku rasa macam tampal dalam. Dia tu sebab tayar ni tayar semi slick. So bila ada cacing, dia nampak tak cantik. Tapi dia ada pros and cons tau. Sebenarnya tampal cacing tu, tampal dalam pun sama juga, ada pros and cons. So sekarang ni dia nak buka. So sekejap aku nak bagi dia orang. Okay, so sekarang ni dia buka. Sudah buka. Itu dia geng. Wui, dua geng. Tadi pagi aku tengok tak ada tau. Kan? Dia apa benda ni? Sini. Kan? Ini sama sini. Sini. Ini yang teruk. Kan? Lagi sini ada. Ada lagi. Aduh. Tak apa. You buka lah. Aku pun pening lah geng. Sebab tak tahu lah, aku kawasan perumahan rumah aku tak ada buat perumahan. Itu power punya tayar boleh masuk paku lah. Power punya tayar boleh masuk paku, kata Kim. Itu power punya masuk lah. Tapi Kim, I pening betul lah Kim. Macam mana boleh masuk lah. Okay, so mana ada masuk tengok. Tak ada masuk Tengok, saya keluar dulu tengok. Alright, boleh. Okay. So Kim, tengok, mayat kuat punya mah ni tayar. Okay, kalau kau tembak air, kalau kau nak tahu dia bocor ke tak, dia akan apa ya? Berbuih lah? Kecil lah? Ya, ada puai. Dalam puai mah tengok. Okay, so kalau macam ni, maksud dia apa Kim? Tak payah buat apa lah, tengok. Alhamdulillah geng. Nak pun patah tau, ni tayar. Mayat kuat tau. Tengok. Dia terus patah tau. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Paku kecil. Aduh. I punya kepala pun sudah pening Kim. Kalau ini tayar. Cek. Dia cek. Cek. Dia cek kan. Dia datang aku saja nak datang sini saja. Bakim dengan air semua geng. So tu yang aku rasa macam tak apalah datang Puncak Alam kan, jumpa dia orang. Nasi lah walk you. Nasi Tak sebab ni Kim. Kim, tapi sekejap lagi kita nak borak tau pasal apa kebaikan tampal dalam, apa bagusnya tampal luar. Okey, kalau tambah lalam. Okey, ni terus cakap ada ni Kim Ya. Okay. Kalau tambah lalam, dia boleh tutupkan. Itu kalau you tambah biasa, dia tambah biasa dia lagi masuk lagi iaitu air ke apa kan, dia boleh jadi kembung. Itu tampal luar lah. Tambah lalam, itu tambah luar. Cacing lah kita panggil. Kalau tambah lalam memang dia lekat. Dia memang tak boleh kasih keluarkan air. Yelah, maknanya kalau tampal luar ni maksudnya tapi lubang still nampak kan. Tapi kalau lubang terlalu dalam macam mana Kim?
lubang terlalu besar, sorry. Kalau lubang besar kita memang tambah ke dalam. Dalam Memang tambah ke dalam. Okey. Alright. Tapi biasalah tambah dalam paling bagus. Yalah, walaupun mahal sikit tapi puas hati ya. Puas hati. Sebab kalau tampal luar macam cacing tu, dia boleh keluar angin. Keluar angin sikit. Ahau, lama tak jumpa. Tuna kat kamera kan, dia dengan dia kan, dua orang je. Tapi kalau kita tahu, orang ni aku banyak dengan Hakim lah. Sebab Ahau dia banyak busy sikit. Banyak busy. Okey, lepas tu Kim, dulu masa tayar lama you call Mak Edi online. You tahu pernah masuk aku kat mana? Kat sini. Tapi atas sikit. Tapi boleh tambah dalam. Pun boleh tambah dalam. Bukan ke dia orang kata kalau kena tepi? Sebab itu dia punya urat kan? Ya, dia memang lawai tak nak tepi. Tapi memang ada orang tambah dalam juga. Yelah. Boleh tambah juga. Yelah, itu sebenarnya kebaikan dia tambah dalam. Itu dia memang tambah yang So nanti awak akan cerita. Kim, kau tunjuk Kim. Ya. Ayi geng, busy. Kim, kau tunjuk Kim yang cacing dengan tampal dalam Kim. So kita nak tunjuk, so korang boleh tengok kan barang tu kan. Nanti aku akan cerita lah. So nasib baik tak kena paku kan, tak masuk dalam. So nanti aku nak masuk bilik dia, aku nak cerita sikit lah. Mungkin nanti kita takut korang dia faham dia tak faham. So nanti aku akan cerita dengan korang. Okay, stay tune guys. Kita biasa tambah yang ini. Yes. Yang ini kita panggil mushroom. Yang ni dia, I panggil macam mushroom tau. Kita biasa panggil tikus. Tikus. Okay. Okay, yang ni untuk? Tikus ekor, untuk tambah tepi. Tampal tepi. Kalau tampal tengah pun boleh tak? Pun boleh juga. Dia tutupkan. Mana lagi baik antara tiga Kim? Ni Yang ni dia. Sebab ini yang untuk dia tutupkan itu lubang. Okay. Tutupkan itu lubang. Alright. So, biasa kalau you tarik kena tengah juga, saya pun tambah ini juga. Okay. Contoh Kim, kalau kena pakunya dekat longkang ni Kim. Kim, kalau kena sini pun boleh masuk ke ni? Masuk, sama masuk. Dia mana dalam mana luar? Dalam, ini yang dalam, ini yang luar. So dia akan terkeluar macam ni? Kita potong. Okay. Tutup sekali. So ini yang paling bagus. Paling bagus ni Ya, Okay. Ni panggil tikus. Alright. Okay, kita cakap Yelah. Biar ekor lah. Tu tadi I borak dengan Ayi. Ayi kata, I panggil mushroom. Bukan mushroom, itu tikus. Tikus. Kita panggil tikus. Itu harga Kim banyak beza Kim. Mungkin you nak beritahu ke? Kalau you cakap tambah cacing RM8. RM8. Kalau cakap tambah dalam RM35. Kalau ini kita tambah RM50. Tapi yang ni baik punya lah. Itu dia guys. Okay. So alhamdulillah aku mula berbincang. So kita masuk dalam ni. Okay geng. So sekarang ni aku berada di kedai sebelah dia. Iaitu ini adalah tempat mandi mana korang nak tengok rim. Okay, so aku lama gila kan tak masuk sini. So ni rim yang dulu aku nak sangat pakai. Tapi rim ni kalau beli nak bawa untuk track. Tapi dia ada satu lagi Advanti. Ni aku lupa Advanti apa. Okay. So sekarang ni adalah sesi aku nak cerita. Tadi dah cerita dah, cuma ni aku tahu mungkin ada yang faham, ada yang tak faham. Okay, so sekarang ni guys, aku nak tunjuk lah. Ada beberapa untuk nak betulkan balik tayar tu lah. Contohnya macam kalau tayar masuk paku ke, selain tu selalunya masuk paku lah. Dulu kita parents tahu, dia pernah masuk, dia bukan masuk paku, dia masuk serpihan kaca tau. Masa tu langgar apa tahu lupa, tapi serpihan kaca. Masa tu memang paku dengan kalau masuk kaca. Kalau kaca ni kan dia panjang sikit kan. Kalau paku ni dia macam satu lubang macam tu je. So bila dah kena kaca ni, panjang tu pun dalam berapa cm aku lupa. Berapa mm lah. So benda tu kita tampal dalam. So masa tu tak faham kenapa tampal dalam. Selalunya kita tampal cacing. Tapi benda ni korang kena faham juga tau. Sebab sebenarnya kalau nak murah, memang tayar korang, contohlah awak bagi, ni contoh dan pandangan awak so benda ni korang jangan salah faham, kena faham betul-betul. Okay, contoh kalau korang beli tayar yang harga murah, contoh tayar China tu, memang tayar jenis pakai buang lah. So bagi awak, dia tepuk dada, tanya selera ataupun tanya poket korang. Kalau macam awak, bagi awak lah tayar yang kalau murah-murah ni kan, contohlah 15 inci, tayar baru sebiji dalam 80 lebih 120, bawah below dan 100
31-40 lah. So tayar tu sebiji memang pakai buang. So bagi awak tampal cacing pun dah memadai. Tapi kalau korang yang jenis tayar ni rasa nak pakai lama, so awak cadangkan untuk tampal bahagian dalam. So nanti awak akan tunjuk lah dia punya objek dia macam mana, sebab awak ada info satu lagi, so awak akan tunjuk. Okey, satu lagi kan macam Hakim tadi bagi tahu kan, tampal luar ni cacing ni bagusnya kurang dia adalah korang dah letak cacing tu. Okey, kita panggil cacing lah. Kenapa panggil cacing? Jadi awak tunjuk. Okey, so benda tu dia tutup lubang. Tapi kalau orang setengah yang tak hati pasal, dia akan keluar angin tapi sikit. Ataupun benda tu memang kalau lubang yang terlalu besar pun, nak pakai cacing pun tak digalakkan. Okey, so macam cacing selalunya kalau korang bajet tak berapa nak besar, kalau tanya awak, pasang cacing pun dah cukup. Selalunya kedai RM5 lah, paling murah RM5 yang awak tahu. Awak tak tahu kalau ada kedai lain jual lagi murah. So dulu awak pernah tampal cacing, parents awak Kia dulu lah 4-6 tahun lepas macam tu, sekali cacing RM10. So kedai tu memang agak mengarut, sebab ada orang dengan dia orang pun selalunya RM5 ke RM8 lah. Kalau RM10 tu dah agak melebih sikit. Tapi tengok pada kedai lah. Dan kalau korang pergi kedai yang Ferrari datang memang mahal lah kan. Okay, so sekarang ni aku nak tunjuk ada 3 jenis yang awak akan tunjuk. Okay, sekejap. So first, yang ini awak akan tunjuk adalah yang ini adalah cacing. Okay, cacing. So dia macam ni. So cacing ni dia asalnya dia panjang. So dia orang kepit, dia orang masuk dalam. So cacing ni ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna coklat, ada yang macam-macam warna. Okay, kalau korang cari dekat Mr. DIY pun ada jual benda ni. So dia tutup macam ni lah. Cuma ni benda ni yang tak bagus ni bagi awak, annoying sikit, dia terkeluar macam tu lah, terjojol. Okay, tapi kalau korang dah dry lama-lama, benda ni makin lama akan nipis. Alright, so cacing ni lah yang orang kata yang paling murah lah. Kadang-kadang angin terkeluar sikit lah, kadang-kadang something like macam dia agak kurang sikit lah. Tapi kalau nak pakai buat sementara, okey je, tak ada masalah. Okey, lepas tu yang kedua adalah yang ini. Yang ini kita panggil tampal dalam. So benda ni nipis dia bawah tu dah ada geram. So dia kena buka tayar, dia akan asah apa benda semua. So dia akan tampal benda ni kat dalam. So dekat bahagian luar tu dia tak nampak lah kesan tampal. Kalau lubang tu terlalu besar, mungkin boleh nampak lah gam ni. Tapi diorang pun kata kena tengok juga benda tu. Okey, so pada mulanya awak nak pasang yang ni, tampal dalam yang ini. Yang ni dia mahal sikit, tapi puas hatilah. Lagi satu sebabnya kenapa, sebab awak pakai tayar semi slick. Nanti awak cerita balik. Okey, lepas tu yang ni sebenarnya kira produk baru. Ni adalah kita panggil tikus, sebab dia macam ekor tikus kan yang tadi Hakim tunjuk. So ni dia akan tampal dalam. So yang ekor ni dia akan terjojol, so dia akan potong. So yang ni pun bagus, paling bagus lah dia orang kata. So bagi awak benda ni tengok pada bajet korang. Okey, yang ni yang paling murah. Nombor 2 mahal sikit, yang ni paling mahal, paling bagus lah orang kata. Tapi yang ni pun dah cukup dah. Tapi ikut pada korang. Okey. Okey kan, so sekarang ni adalah proses awak nak cerita balik. Sorry melompat tadi. Pasal apa tadi? Pasal tayar. Okey, pasal tampal luar, tampal dalam ni. Okey, awak tak cerita tadi kan. So bagi awak, tampal luar ni sebenarnya untuk yang sementara saja. Nak pakai lama pun boleh, tapi tengok pada kedai lah. Macam kalau korang tanya awak, YS Wheel ni, kalau nak tampal luar boleh, tampal dalam pun boleh, tak ada masalah. Dia orang jenis tak mengisah, dia orang ikut pada bajet korang. Setengah kedai tu dia akan suruh tampal dalam sebab dia nak untung lebih. So kalau korang tanya awak, datanglah YS Wheel kan. Bukan di sponsor aku tak ada di sponsor tau. Benda ni pun awak bayar. Ataupun upah dia orang buka, apa ada minta betul alignment awak pun kena bayar tau. So sekarang ni tampal dalam pula bagi awak. Okey, contoh macam ni lah. Kalau korang pakai tayar sport ataupun tayar semi slick, tayar track, tayar yang performance, bagi awak lah, awak sangat galakkan untuk korang tampal bahagian dalam. Sebab ni kenapa? Sebab bila korang tampal bahagian luar, tampal cacing tu, surface dia dengan jalan tu, dia jadi macam dia dah kurang tau. Maknanya tayar tu kan dia getah kan. Contoh macam tayar awak ni, dia banyak yang permukaannya rata berbanding longkang-longkang tu. So bila ada cacing yang korang tampal banyak, contoh macam ni tampal 3, so dia akan jadi pegang atas jalan tu,
lebih akan kurang sikit performa dia berbanding yang asal. Tapi macam awak hari ni nasib baik tak ada masuk dalam. So dia orang check lagi 3 biji. So that's why awak lepak dulu kan. So alhamdulillah. Ni pun Hakim dah bagi hit, dia kata settle. Okay, so manakala yang tampal dalam tu ataupun satu lagi tikus, dua-dua okey, tak ada masalah pun. Cumanya kalau korang yang jenis bagi awak nak tahap gaban punya bagus, memang yang tikus lah. Tapi bagi awak sebab tikus pun tetap dia akan terkeluar juga. Tapi dia orang akan potong, dia kata. Cumanya bagi awak macam sebab awak tak pernah try lagi, so tak boleh komen banyak lah. Tapi kalau di mata awak, better yang tanpa dalam dan juga tikus tu berbanding tanpa luar. Tapi ikut pada bajet korang, okey? So awak harap korang faham dan jelas. Okey, awak ringkaskan balik. Tanpa luar ni boleh. Cumanya kalau korang pakai tayar semi slick, dia nampak macam tak cantik. Tiba-tiba macam apa terkeluar terjojol macam tu kan. Ataupun bila lama-lama dah nipis pun tetap dia akan nampak kesan tampal tu. Maknanya getah tu cacing tu dia akan asal-asal lama-lama nipis tapi tetap nampak kesan tampal. So bagi awak kurang sikit lah. Right?